go guys. Lagi ada problem untuk lekatkan aku punya DJI ni. Okay dah, settle masalah saya. So sekarang bagi nak pergi Lotus je kot. Saya tak nak. Saya nak pergi tempat yang macam, aduh, tolonglah bagikan idea. Let's go. Saya bawa slow-slow je. Takutlah sister. Okay lah guys, jumpa korang kat sana. Bye. Okay guys, selepas melewati susah senang bersama saya dah sampai dekat Lotus. Sebab dalam perjalanan pun aku fikir, nak pergi Lotus ke nak pergi Topen, nak pergi Lotus ke nak pergi Topen. So guys, sekarang bakal on the way nak pergi makan. Sekejap lagi bagi cerita apa yang jadi. Aku penat betul lah. Ya Allah, sakit belakang. Sekejap aku tak tekan klip. Okay, bagi dah sampai dekat, bagi nak makan mi tarik mi tarik Osman dekat Seri Alam. So dia baru buka juga kat sini, bagi nak try. Okay tak? Jom let's go guys. Tapi kalau tengok kat sini, okay, tempat dia okay semua. Ramai pula orang, tadi tak ada orang. Nak rasa dia punya daging lebih besar ni daging. Betul-betul rasa daging dia tu, daging fresh, bukan daging kotak. Nak cakap apa-apa sebaik buat mak. Dekat ada dumpling. Nak try dia punya dumpling. Segar pula buat kamera orang macam tengok. So kita makan.
So guys, saya dah sampai rumah. Penat. Bagi rehat sekejap. Lepas tu kejap lagi bagi tunjuk apa barang yang Balqis beli tadi. Dan kita sama-sama mengamalkan gaya hidup yang sihat guys. Adalah benda yang sihat yang Balqis beli. Tapi tak tahu. Sihat ke tak sepatutnya. Okay lah, bye. Kejap lagi jumpa. Rehat sekejap. So guys, hari ni Balqis nak... hari ni lah sekarang Balqis nak tunjuk kepada korang apa barang yang Balqis beli tadi. And alang tu sekejap biar alang. So guys, I tunjuk kat korang apa barang yang Balqis beli tadi. First, bagi beli benda besar-besar, bagi beli susu. Susu ni dia ada promotion tau, dalam RM4 lebih sebab dia dah nak expired. Tapi dia belum expired. Bagi yakin before 8 bulan 5 tu dah habis lah. Lepas tu saya beli juga Softland. So, saya nak macam baju wangi-wangi sikit. And ada telur. Bagi suka telur ni sebab satu, bukan sebab apa, sebab bagi beli telur untuk kuantiti yang sedikit saja. Sebab saya tak muat peti ais. Bila saya beli yang satu papan yang banyak tu, yang 30 biji, dia tak sempat nak habis, dah rosak. Sebab saya ni bukan selalu masak. Okay, lepas tu untuk sayur-sayuran, bagi saya ada daun salad, daun sup dan juga daun ketumbar. Yang ni bagi saya nak Google, nak tengok dulu macam mana cara penyimpanan dia. Sebab biasanya bagi beli, dia cepat rosak. So, next, bagi beli mi tarik. Macam acah-acah nak hidup gaya hidup sihat, tapi sama je. Bagi beli mi tarik 2. Tarik 2. Tengok. Lepas tu bagi beli susu Good Day yang strawberry punya. Bagi nak beli yang fresh milk tu. Tapi sebab bagi dah beli yang ni, so bagi rasa macam bagi saya ambil yang strawberry supaya bagi minum tu dia tak adalah kita rasa macam plain sangat rasa dia kan. Next, saya ada yogurt. Yogurt ni bagi beli banyak gila. RM1 lebih je satu. Bagi nak beli yang RM2 lebih tu macam baik kau ambil RM1 lebih ni, macam baik lagi murah. Sayang. So, yang ni lah. Untuk bagi ambil yang fan leaf dan juga yang ending. Fan leaf bagi ambil 3. Ending ni untuk bagi baca, tinggi kalsium, protein dan collagen. Saya beli. Saya insya-Allah lah, doakan saya konsisten untuk gaya hidup yang sihat. Next, bagi beli juga satu. Yang ni yang plain punya, yang berry gold. And I beli peanut dengan coklat punya jam. Next, benda sihat lagi bagi beli yogurt. Mixed berry yogurt. And ada apa ni? Samyang. Lepas tu bagi beli cheese. Tak tahulah, saya terpaksa. Lepas tu bagi saya ada beli suhun. Suhun pun mahal. Bagi cari yang murah yang macam dekat Maidin kan, tak ada. Lepas tu plastik sampah. Dan bagi beli juga yang Pama punya, tapi bagi beli yang bihun tak. So kali ni Maggi saya hanya satu je. Bagi tambah. Yang ni senang, bagi letak dalam air fryer je. Lepas tu aku pergi mandi. Lepas tu dah siap keluar pergi kerja makan. Lepas tu aku beli ni untuk acah-acah nak buat sup tapi tak tahu. Ubat gigi, sos cili, tambah salt, lepas tu enoki mushroom. So itu sajalah barang yang bagi sempat untuk tangkap di Lotus tadi. Thank you guys.
And thank you for watching. Jumpa korang pada next video. Bye.